Korang dah cuba ke masakan dekat sini? Nasi campur masakan Mina. Kalau dulu harganya RM6, sekarang dah RM7. Almaklumlah sekarang ni banyak barang yang dah naik. Ini bukan kali pertama aku datang. Aku pun dah tak ingat berapa kali aku datang. Yang pasti masakannya ni kena dengan tekak aku. Korang tengoklah lauk-lauknya tu, memang sangat menggoda. Kalau tak nak set boleh beli lauk saja. Untuk yang suka makan pedas-pedas ni, sinilah tempatnya. Dibuka daripada pukul 10.30 pagi sehinggalah habis jualannya. Selain daripada masak berlado, masak lomak pun ada, geng. Macam ni masak lomak rebung dan juga masak lomak jering. Ikan kembung 3 rasa pun ada. Sambal Jawa semestinya. Ini pula gulai kawah. Customernya pula dah ramai yang datang tu. Untuk portion nasi pula membukit, geng. Kalau nak bungkus macam ni, harga bermula daripada RM2. Bolehlah korang bajet. Kalau korang tak cukup pedas, jangan risau, sambal percuma diberikan. Lokasinya ialah di tapak Pasar Malam Jenaris Kajang. Apa tunggu lagi, geng? Boleh